اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 33. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-8, penyakit umat dulu-dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam? Qala al-ashar wal batar wat takasur wat tanajus fid dunya wat tabaghud wat tahasud hatta yakunal bughya hatta yakunal baghyu. Rawahul Hakim. Artinya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat-umat dulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit umat-umat terdulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit itu ialah terlalu banyak, seronok, terlalu mewah, menghimpun harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarahi, hasud menghasut, sehingga jadi zalim menzalim. Hadis ini riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Keterangannya, penyakit yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin di hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini merebak dan menjalar dalam masyarakat dengan ganas. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Baik, hadis pada malam ini menerangkan beberapa penyakit umat yang banyak akan berlaku selepas pada zaman Nabi SAW. Sebab tu Nabi sebut mula-mula sekali, sayusibu ummati da'ul umam. Nabi tak kata yusibu, Nabi kata sayusibu. Huruf sin ni masuk pada fi'il mudhari'. Menurut ulama-ulama maknanya akan datanglah, masanya nanti. Masanya nanti, di belakang hari atau di zaman akan datang, akan menimpa ataupun akan kena ummati, akan umat aku apa kena? Da'ul umam, penyakit umat. Jadi Nabi tahu dua mana tak berlaku lagi. Sayusibu, macam Tok Bomo kata ni, esok akan jadi gini. Nak Ali Nujung kata hari Jumaat depan akan berlaku gini. Maka boleh pakai tak? Kalau Tok Bomo kata gitu, tak boleh pakai. Yang boleh pakainya kena dengan sabab dan musabab. Tok Bomo atau doktor kata esok dia akan bekok. Lepas tu 2-3 hari biasa dia suruh gitu tak apa. Faham? Lepas tu ada sabab dan musabab. Umpamanya kena ketik di ular air ke apa ke, ketik di lipang ke nak. Tok Omar tengok ada apa kita buat ubat, tapi esok dia bekok kataan Tok Omar kata esok bekok tu tidak syirik. Menaikkan dia kata esok tu wajib bekok, apa jadi pun mesti bekok, tak ada orang boleh halang dah. Maka tu syirik namanya. Tapi biasa Tok Omar atau doktor kata gitu, esok akan bekok 2-3 hari, esok akan menanah, esok 2-3 hari lagi akan pecah. Hak tu bukan syirik. Hak tu berdasarkan kebiasaan yang disebut sebagai pengalaman. Yang syirik ni 3 hari lagi ada orang mari seorang rumahmu,
Begini. Pakai serba hitam. Nampak tak? Sokok hitam. Tu kacau wala gitu. Benda tu nujum. Sama ada Tok Bomo kata menawak, doktor kata pun menawak juga. Dia biar nak kata benda tu atas kebiasaan adat. Macam luka rebah motosikal. Biasa kalau rebah tu nerak atas jalan. Siku-siku ni merah ni. Nampak? Soyak kulit. Adakah dia kuping lalu? Lepas pada rebah tu akak kuping dah. Dah lagi. Dia darah dulu. Malah kadang gini jadi. Dia tiba air bisa. Faham tak? Air tubuh tu dia oleh kerana tidak ada kulit, maka dia neleh. Dalam tubuh kita bawah kulit ni dia ada air. Faham? Campur dengan darah. Bila darah tu kering, air tu ditubik, neleh. Nampak? Lepas tu dia akan jadi bekok. Esok kok 5-6 hari lagi dia kering darah tu, kulit pun takut dia panggil kuping. Gitu tak apa tu, benda adat dia panggil. Maka Nabi kata ni sayusibu akan datang. Maknanya lama lagi. Boleh bercakap, boleh khabar, boleh ramal. Maka hak Nabi kita pakai. Hak lain tengok dulu. Kalau benda tu berkait dengan adat kebiasaan, maka kita boleh dengar. Bukan kita boleh yakin. Faham? Lain pada Rasulullah, kalau benda hak akan datang, kita boleh dengar. Faham tak? Kita tak wajib tolak. Bila? Kalau perkataan tu munasabah dengan adat kebiasaan. Tapi kalau benda tu menyalahi adat kebiasaan, menyalahi syarak, maka dulu-dulu kita teruk buang. Tak boleh pakai. Sama ada dia Tok Bomo besar atau doktor besar. Tapi kalau hak Rasulullah, semua betul belaka. Nampak? Kalau hak Rasulullah khabar, betul belaka. Faham? Pasal dia Rasulullah. Maka Nabi kata sayusibu ummati, akan menimpa umat aku daul umam, penyakit yang pernah menimpa umat yang dulu-dulu. Umam ni jamak bagi ummatun, ummatani, umamun. Maknanya umat-umat yang dulu-dulu. Umat dulu ni dulu pada kita? Tak, dulu daripada Nabi SAW. Umat mana? Umat Bani Israel. Puak-puak Yahudi wan Nasara. Sebelum zaman Rasulullah. Lepas pada zaman Rasulullah, dipanggil zaman umat Muhammad. Nabi bangkit, lahir, bawa Islam. Lepas ada Nabi sampai ke kiamat, dia panggil umat Nabi Muhammad. Sebelum daripada itu dia panggil umat dulu-dulu. Umat dulu-dulu banyak dah, tapi yang terkenal kalau penyakit iaitu umat Bani Israel. Paling banyak penyakit. Maka faqalu, sahabat bila dengar akan kena penyakit, maka dia tanya, ya Rasulullah, wa ma daul umam, apa penyakit umat dulu-dulu? Penyakit benda tu cing manis, darah tinggi, buasir, pekak batu, sakit perut, kurat, mau jatuh, hepatitis B ke benda? Nabi jawab, qala, yang pertama al-ashar. Yang pertama al-ashar. Apa benda al-ashar ni? Iaitu terlalu banyak seronok. Lalu banyak seronok. Jadi di sini fahamlah kita, agama Islam agama yang universal, agama yang sesuai untuk fitrah manusia. Manusia ni hatinya suka tak berseronok? Saya jawab ni. Suka tak? Suka. Daripada beranak sampai ke mati, suka pada benda yang seronokkan dia. Suka pada benda yang seronok tidak salah, kerana itu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi dilahirkan atas fitrah. Fitrah ni banyak makna. Yang biasa diterjemahkan ialah maknanya bersih. Bersih daripada dosa. Faham tak?
juga fitrah dengan makna yang membawa tabiat manusia. Maka jagalah anak-anak biar dia bertabiat manusia, jangan campur jadi bertabiat dengan tabiat syaitan. Jadi berseronok mula daripada budak-budak. Budak-budak kecil umur 2-3 bulan, kalau kita agah dah reti. Reti ambil kain ni, itu alai buka muka dia gedai-gedai suka dah. Seronok dia. Seronok tak? Besar lagi setahun kau suka. Itu ajak main. Bubuh benda apa bunyi-bunyi keteng-keteng bubuh dekat buah dia. Kau dia duduk karang semua. Tak, suka semua. Maknanya berseronoklah dia. Tu fitrah manusia. Faham? Masuk umur 3 tahun kau suka berseronok lagi. Nak main tu, nak main ni, buat pergi patah main buah. Ayung 2 minit je ayung. Bergelekek. Nampak tambah turun. Lepas tu ayung ayah pula, anak ayung. Nampak tak? Orang tua suka tak seronok? Suka seronok. Jadi seronok tidak salah. Doni Nabi kata al-asyab, terlalu banyak seronok. Faham baik? Faham? Bukan marah seronok, terlalu banyak seronok. Pasal apa seronok tu agama tak marah? Fitrah manusia. Napa? A'radul bashar dia panggil. Tabiat manusia biasa. Suka berseronok. Jadi al-asyar bukan berseronok. Seronok sama, tak ada kerja lain. Tengok anugerah skrin. Bodoh ke cerdik? Dah. Tengok orang putih buat, nak buat. Jadi lebih pada orang putih dah pula. Seronok berdoa lalu jadi bodoh tu. Berseronok ni dibenarkan dalam Islam. Sebab tu tidak disuruh kita semayang sama. 5 waktu Tuhan suruh semayang. Subuh kejap. Ada. Lepas tu wajib pula bila? 1 karang pula. Jadi dibenarkan urusan-urusan dunia. Terlalu banyak seronok faham makan ni kelo sopi makan kedarah balik tidur je tu. Esok jalan pula nu makan angin ekspedisi. Nampak tak? Orang malam-malam duduk ngadak orang ngajar dia ngadak tali besing. Nampak megah orang gila. Ngak dengar. Berebut ni remote dengan anak nak tengok Ultraman, ayah nak tengok warta berita. Utuh 2 remote. Ya dengar orang ngajar dulu. Seronok sama. Habis warta berita drama minggu ini. Mak tengah kan koyak ubi dapur. Anak mak main dah dah. Sambungan mari main dah. Gamak badai aku nak kena lanyek di kereta giling. Sambungan. Alih dengan badang dengan beseng, ada tali beseng pula. Tu ustaz, tu guru surah sejik macam orang gila sarah ada orang. Faham tak? 3 orang dengar. Duk bila tu imam JKK. Faham tak? Dah tak ada orang bakat ngadak tu guru tu. Rumah. Bukan orang marah tengok tali beseng, karang tu imam nak tengok kau, tapi dia ada tugas menjadi kepala solat jemaah. Bila dia ada kepala ketua, mana kena ada ekor. Ekor tu orang panggil benda makmum, bukan makngah. Faham tak? Jadi kalau tu imam ada makmum tak ada, orang dah orang gitu imam. Faham tak? Gitu juga bila ada driver kena ada penumpang. Karang lihat dia tali besing tak tutup lagi. Pergi dengar dulu surah sejik yang berdekatan dengan rumah. Mana tahu nak kalau kita boleh faham sepatah 2. Hak kita tak faham. Kau 11 tutup lagi tali besing. Kau 12 dia lagi. Faham? Tok bila tengok TV kau, tapi buat kerja dulu. Allah perintah. Solat berjemaah dulu, kuliah dulu. Tok bila nak tengok tali besing kau tengah malam karang. Mesti.
Seronok sama, tak ada bahagian untuk akhirat. Bila seronok sama, terlupalah kita. Lepas tu hidup boleh berseronok, tapi jangan sampai al-asyab seronok sama, terlalu berseronok. Boleh ke berseronok? Boleh. Yang tak boleh berseronok sama, tak ada benda lain. Seperti mana tidak dilarang makan, yang dilarang makan sokmo. Jadi yang dilarang makan ke makan sokmo? Makan sokmo. Yang dilarang makan ke banyak makan? Yang dilarang minum ke minum banyak? Air gelas besar ni. Siapa tak nampak muka tu bang, lindung gelas. Kalau minum ke anak lembu mapuh. Anak lembu besarnya gelas. Tu banyak minum yang dilarang. Yang dibenar minum, yang dibenar makan. Allah kata kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum. Apa makan dan minum tak marah? Kerana kita manusia. Manusia jenis makan, jenis minum. Kalau tiang api dak makan, dak minum. Tapi wala tusrifu, jangan nebeng. Mana berseronok dah, jangan nebeng. Bersokang dah, jangan nebeng. Faham tak? Itu agama Islam. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu sederhana, pertengahan. Mana tak larang sokang. Main bola boleh? Boleh. Tukar juga latih tu pengurus. Mu politik selalu. Main hoki boleh? Tak ada larang. Kerana sokang itu menyihatkan badan. Faham? Main takraw boleh? Tak ada masalah. Tapi tutuplah aurat. Main bola pakai seluar lebih pada lutut. Ada jual kan? Legging. Poma ada. Dadis ada. Faham tak? Nak beli original ada piti. Main lah. Tak ada masalah. Nak tendang go, nak tenang tiang go boleh. Tutup aurat. Jadi main bola ke salah, dedah aurat salah. Dan nak berlari boleh, silakan. 100 meter boleh, 200 boleh, 400 boleh, 4 kali 100 boleh, 4 kali 40,000 kilometer boleh juga. Dan yang kata haram, haram kalau pendek. Pakai spender berlari. Berenang sunnah Nabi. Faham? Dan yang ustaz-ustaz kata haram pula. Sokang renang, bukan renang haram. Lanjang tu haram. Tengok terjun tinggi. Dia pakai baju Melayu ke pakai spender kecil? Pakai spender kecil bodoh tu. Kecil je luar dalam. Naik atas tepak tinggi pula tu. Ada orang ambil gambar pula. Ada ambil dengan kamera, ada ambil dengan video, ambil dengan live, ambil dengan macam-macam ambil. Tak malu sikit harang. Dia boleh naik tangga, duduk, nak terjun pula. Bodoh. Seluar ketak cek. Seluar tu kalau dipakai ke kambing, berapa kambing sembawah. Faham tak? Dah kemas keming, senok batu-batu. Kita tak tahu pakai luar pendek gitu. Kita pakai kain pelekak saja. Pakai kain pelekak aja, baju tak pakai. Lepas tu lalu ke depan orang ramai. Gamak? Tak gamak dah. Pakai kain pelekak aja, kaki ayam tak pakai baju. Pergi bandar. Minum air cendol balik. Gamak tak? Dah kalau lalang je. Tu kata bodoh je boleh. Pakai luar dalang je, orang tengok habis tali mesin. Betul tak? Tak. Jadi tak salah terjun. Yang salah terjun dalam keadaan mendedahkan aurat. Jadi bila kita menang kat gini, kita tak benar sokang tu kat gini dalam keadaan pakaian gitu. Kalau kita Islam berkuasa di Malaysia kat gini, mu menteri sokang faham? Tuju tak? Sokang terjun pakai jubah. Faham tak? Dengan serban. Faham tak? Nampak Islami je kan? Tebung turun. Cabut serban-serban. Tak apa dah. Tak mendedahkan aurat. Berlari luar panjang. Tak kira mu orang putih tak orang putih nak masuk tanding sini luar panjang. Jadi bukan dia haramkan berseronok, kerana seronok ini adalah sifat manusia.
Semua bangsa suka pada seronok. Cara menikmati keseronokan itu bergantung atas masing-masing. Ada orang dia seronok nak dengan melihat orang. Ada orang seronok dengan mendengar bunyi-bunyian dan seumpamanya. Maka seronok itu tidak larang. Nak seronok dengar suara burung, boleh. Orang tanya ulama-ulama besar-besar. Orang tanya ulama-ulama yang muktabar, apa hukum orang yang minat sangat dengar suara burung? Ulama jawab dah, harus. Ia satu daripada nikmat mendengar yang Allah halalkan kepada umat manusia. Tapi jangan nebeng. Nampak tak main burung, jangan nebeng. Burung 30,000. Tapi tuang pakai Honda kat burung. Pada membeli Honda kat 30,000 burung. Baik membeli Honda Accord second hand 25,000. 5,000 lebih beli burung. Boleh tahan kira. Boleh enggak naik anak bini. Ni Honda kat burung. Starter ikat dengan getah, takut tak jetak. Faham tak? Pelik cabut duk laraga pelik. Pada duk kelek burung. Berapa ribu pak burung? 30,000 deh. Jangan main ni. Faham tak? 30,000. Tuang burung lo dalam 4 tahun dok tukar. Tu bodoh dah pula. Jangan melampau-lampau. Apa jua keseronokan dibenarkan selagi zat keseronokan itu tidak haram. Berseronok dengan wanita, penari, bogey dan sebagainya, tu awal-awal haram dah. Tapi berseronok yang harus dia ada perenggang dia. Ada sempadang dia. Ada orang seronok dengan hobi dia, betul tak? Hobi dia benda, hobi ngai. Ada orang juga ngai. Jorang tak naik tamu, dekat di mutuk mau. Dalam raga tu ada apa? Mata kain, batu ngambur, cili, lada ada belaka. Tak apa dah. Jaga solat, jaga nafkah, jaga anak bini, jangan siapa cuak. Ni siapa anak dok dah tengok. Balik kerja balik rumah dah. Pakai terus dari Jabat terus di sungai selalu. Balik dah balik pukul 3 pagi. Lapar perut goreng upang. Kan tak leh? Goreng upang. Bini dia kata, malam goreng upang dah, goreng udang lah ni, upang dia pula lah ni, upang-upang celup tepung tak apa. Itu jadi berdoa-doa lalu. Jangan lebih hak dilarang oleh syarak. Tak usah kata dunia, akhirat melampau dilarang syarak. Seorang laki-laki dia kata, ya Rasulullah, aku gagah, aku nak puasa setiap hari. Nabi kata jangan. Ada hak untuk badan, untuk perutmu. Biar aku gagah. Kalau mu gagah, mu puasa macam Nabi Daud sudah. Iaitu jangan lebih daripada 15 hari sebulan. Nabi Daud dia bagi 2 saja. Tidak lebih pada sebulan tu 15 hari. Separuh saja. Jangan nak lebih pada Nabi Daud. Faham? Seorang laki-laki pula kata aku tambah tidur. Nak ngaji Quran, nak mayang tajuk, tambah tidur. Nabi kata tak boleh, kena tidur. Faham? Biar kita gerak, kita sanggup. Tak boleh, aku Nabi aku tidur. Semayang atek, tidur atek. Ada bahagian untuk keluarga juga. Maka kalau mu nak, mu tidur atek dan semayang atek. Sebab itulah tak dibenar. Nebeng-nebeng dalam perkara akhirat. Apatah lagi dunia. Jadi jangan seronok sokmo. Seronok biar ada modal. Jangan seronok tak ada modal. Orang main bola, kita main bola. Orang lain pas main bola, kita dengar, kita duduk di rumah. Faham? Bodoh jahil kita seko. Faham? Goalkeeper ada kuliah malam ni. Tengah hari petang, jaga go. Malam kita dengar, kena ke dia. Hobi pun dapat, ilmu pun dapat. Kita main semain-main saja. Faham tak? Kita minat motor, minat motor. Tak ada minat motor, jangan curi motor orang. Ni muka curi motor orang. Siang ke kawan tu. Kaka teruk dalam sungai ada kaka. Tok bila tu bik tengok tak ada motosikal. Beli 500 riyal tu. Piti yang minta dengan JKK. Piti bring ke apa panggil. Nampak? Menangis Tok bila 3 hari 3 malam. Motosikal hilang. Lain dia orang kaya tak apa. Motosikal 17 utik. Hilang utik tinggal 16. Kawan tu utik tu nak bawa balik rumah bini muda. Hilang pula. Macam mana?
Hak tukar curi seronok jual-jual barang boleh 500 ya betul dah muda lagi. Sampai masa tua lagi mu nak semayang. Ni dak semayang lagi sampai masa tua lagi mu nak pergi Mekah. Allah dak terima belaka amal. Sebab apa? Kena pulang balik hak mu curi hari tu. Lagi dak pulang balik dak terima amal ibadat. Dah waktu kan nengung gitu, tak mau semayang, ni bakar dalam neraka. Mayang dak terima. Susah hak. Susah. Neh. Tak apa, jangan curi hak orang. Orang motosikal beli, tak boleh beli cash, beli hutang. Faham tak? Tak larat tak ada PT nak beli 1200, 120 cc. Orang petang-petang garik balik, mandi-mandi pergi surau pula. Comel. Ni orang bergarak motor, kita bergarak motor. Garik orang balik kita dengar, kita pakai kedarah kedami. Nak tinggal garik, tinggal isa. Nak penyakit seterusnya Nabi kata wal batar ni terlalu mewah. Batulah jangan mewah sangat. Mana jangan melampau-lampau. Kalau tengok orang-orang kaya setengahnya tu melampau batas. Kereta 20 buah. Kereta. Nak tengok raja-raja kan. Nak tengok raja-raja kereta 30 buah, 40 buah. Biar dia pagi-pagi start enjin kan, start 5 minit start tu dah. Dah tuang dia sapu bulayang itu. Kenang hak ni 2 juta beli. Kenang hak ni 3 juta beli. Ada seorang tu dia jang dia saja serobok jang. Jang serobok. Puang malas sebut nama mu kenal. 1 jam 200,000, 300,000 se. Nak melampau batas. Nak jangan terlampau mewah. Rumah sampai 60 juta, 30 juta, 2 juta tu rumah mewah tu. Nak adab-adab sudahlah. Dah kita kaya boleh jadi kena buat macam orang miskin. Dah cara kaya kita lah. Tapi jangan melampau-lampau. Nak sebab bila kita mewah sangat, jadi kita tidak terasa kesusahan orang lain. Nak berlebih-lebih sangat. Lepas tu biar ada saing tu, biar ada saing orang susah je. Jangan nak saing orang senang sahaja. Nak nanti kita akan tengok kita kurang pasal dia senang. Kalau kita kawan dengan orang susah hati, kita akan tengok kita lebih pada dia. Nak berasa nak syukur. Walaupun kita pakai kereta nak biasa-biasa je, potong sagar je. Faham? 8,000 beli second hand. Area cabut. Tak apa dah, orang lain motosikal. Tak, maka mana mewah motosikal dengan kereta buruk? Mewah kereta buruk. Pasal hujang tak kena. Tahu tak? Motosikal kena. Kena hujang. Motosikal Ducati 180,000 kena hujang tau. Nampak tak? Potong sagar buruk. Bumper belakang ikat dengan dawa takut cabut. Tak? Kena hujang tak? Tak kena hujang. Mana tak kira mu kaya alhamdulillah Tuhan tak marah. Mu ingat mu kaya senang lah ni. Oh senang 8 buah kereta. Tapi tak lupa ni adalah nikmat Allah beri kepada aku. Allah tak marah orang gitu. Jangan lupa yang tukang beri. Jangan berasa kita yang hebat dengan kekayaan kita. Nak orang lain motosikal. Nak naik sampai kat bawah je jantar beru, duk berhenti bawah je jantar. Belendong daripada hujang. Tadi lalu mari ni hujang dah. Daripada kampung, daripada mana? Daripada Bukit Tepu. Nak tapi like Bukit Tepu ada awek seorang mari duduk sebelah. Jadi pakai baju ketat, seluar ketat. Bila kena hujang tersangaklah ketat. Faham? Nah, maknanya bila naik motosikal maka dia sudah tentu susah daripada kereta. Hak pakai motosikal nikmat, orang lain tak ada piti, basikal saja.
Awak pakai basikal, orang lain jalan kaki. Nah, walaupun pakai basikal, tapi kalau di zaman para mesyuarat, raja besar dah tu kalau ada basikal. Faham? Jalan kaki pun nikmat, orang lain tak ada kaki. Aksiden, lumpuh, OKU, orang kurang upaya. Nah, orang kurang upaya, tak ada tangan, tak ada kaki. Nikmat. Orang lain bahan tanah teguh dalam kubur. Walaupun tak ada kaki, mulut masih menyebut astagfirullah. Mulut boleh sebut subhanallah. Betul tak? Maka kita sentiasa di dalam nikmat Allah. Kalau mewah, berilah orang lain tumpang manfaat mewahmu itu. Maka Allah sayang orang kaya gitu. Kaya mana? Kaya orang boleh tumpang amal. Kaya yang dibenci syarak, kaya yang kaya seorang dia saja. Orang lain tak boleh nak tumpang. Nak kaya tu. Oh ni kaya. Jadi rajin nak panggil orang kampung main makan rumah dia. Rajin. Kaya kepala hontak dia panggil. Kalau kaya yang Allah sayang, dia kaya, rumah lain buruk je. Rumah dia banglo. Tapi kurang-kurang setahun sekali dia jamu orang kampung. Supaya dapat rasa nikmat dia sama, tumpang ke orang lain. Betul tak? Itu bawa panggil kaya yang berkat. Nah, ni kaya dia sekor je. Tubik pintu gate tak tergodah ke orang kampung. Berapa? Tak kau cetak orang kampung. Rumah macam ke kandang kambing je. Dia seorang je rumah 450,000. Nah, takkan nak kawan orang lain. Maka orang gini tak ada berkat kaya. Ingat bila kita kaya, Allah nak tui kita ujian. Mana wa mimma razaqnakum yunfikun, dan setengah daripada kami beri kepada mereka itu, hendaklah mereka beri attack kepada orang lain. Yang ketiganya nyakit, iaitulah wattakasud. Iaitu suka kepada banyak, lebih-lebih kuranglah. Macam mewah tadi, wattakasud, macam dalam surah Alhaakumut takasud. Selalu tu imam baca mayang garik mayang isa. Alhaakumut takasud hatta zurtumul maqabir. Mana alhaakum, telah melalaikan akan kamu oleh at-takasud, oleh sifat perasaan nak membanyakkan harta benda dunia. Dia kawal dah kita. Boleh makan sedap, mewah-mewah, alhamdulillah. Kalau Allah tak beri, lapar aku macam orang lain juga. Tak apa gitu. Jangan lupa Allah. Semua daripada Allah. Kaya Allah beri, miskin Allah beri. Mewah Allah beri, basak pun Allah beri. Dah Tuhan beza-beza tu mana? Sekejap saja selepas dilahirkan. Masa lahir, basak tarai belaka, telanya bongeng belaka. Muti besar Terengganu masa beranak, lanjang ke pakai kuk? Lanjang, kotek-kotek. Dana Menteri Malaysia masa beranak, lanjang ke pakai jaket? Lanjang, mulut merah. Faham tak? Dah. Tapi yang masih hidup ni Tuhan pun uji sikit. Orang ni kaya, pendapatan sejuta. Orang ni pendapatan 40,000. Orang ni pendapatan 15,000. Orang ni pendapatan 1,000. Orang ni pendapatan 300. Sekejap saja. Maka yang kaya mengeluarkan zakat dan digalakkan bersedekah. Faham? Kerja benda orang gaji apa sejuta sebulan. Businessman tak belik lah. Faham? Dah tu gaji sampai 50,000, kontraktor. Faham? Dah tu 15,000, bandel punya toke. Faham? Dah tu 8,000, doktor pakar. Dah tu 3,000 lebih, doktor biasa. 2,500 cikgu. Tuhan hati dah. Dia bagi. 1,400 kani. 900 office boy. Boy. 8,500 jeng keke. Ada belakang dah. Betul tak? Tak usah marah Tuhan. Faham? Dan bila kita banyak pada orang, jangan berasa kita hebat. Kerana Allah beri sekejap saja. Bila mati, basak semula. Perdana Menteri mati pun ditelanjangkan oleh tukang mandi mayat. Raja pun akan ditelanjangkan oleh tukang mandi mayat. Faham? We pakai pakaian orang yang paling miskin,
iaitu kain sehelai sahaja. Baluk di tubuh, ikat sikit atas kepala dengan kaki, jari cekelak nesang. Faham? Hebat-hebat kita akhirnya jadi cekelak nesang. Nah, kain putih lapik dengan daun pisang warna hijau ke biru? Hijau. Jadi balik kepada hijau dan putih juga. Faham? Bukan politik ni. Politik sama. Boleh makan sedap, alhamdulillah. Tak boleh makan sedap lagi, sabar. Alhamdulillah pun ada pahala, sabar pun ada pahala. Batu ada hadis yang Nabi menyebut bahawasanya orang yang makan, yang bersyukur, tak, Allah sayang. Dia makan, dia bersyukur. Bila masa kita nak syukur, masa boleh makan, masa kita tengok makanan. Mari makan alhamdulillah, kata dulu. Sila jemput makan, mari makan. Alhamdulillah. Kita kata tak masa mula-mula nak makan alhamdulillah? Tak. Buka tudung saji dulu. Buka tengok ayam pusing. Allah, dengan besi-besi tak buang. Ayam pusing dengan besi sebatang dalam tudung saji. Alhamdulillah. Buka tengok ikan pelata kering. Kata alhamdulillah. Tak. Ada ayat tak? Nampak? Tu kita. Bodoh. Kata sama alhamdulillah. Suatu cerita daripada Abi Talhah radhiyallahu anhu. Katanya Abu Talhah, dia kata syakauna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ju'a. Kami pernah mengadu kepada Nabi lapar. Pasal dia lapar perut, tak ada pitih nak makan. Jadi kita, Abu Talhah kata, "Meh kita pergi jumpa Nabi ya." Tak, takut boleh-boleh batuang apa semua. Siapa ke Nabi? Kata Abu Talhah, kami tidak makan, lapar perut. Maksud Abu Talhah ni maknanya berilah bantuan kepada kami dengan makanan ke, atau tolonglah baca Yasin atas kami. Kat mana maksudnya? Minta makanan, bukan nak suruh Nabi baca Fatihah ke apa, tiup. Faham? Pasal orang lapar tak tiup dengan Fatihah. Maka warafa'na an butunina an hajarin. Maka kami angkat daripada perut kami, maka kami tunjuk pada Nabi batu sebiji seorang di perut kami ikat di perut, tanda kami sedang kelaparan. Orang Arab dulu lapar sungguh, tak ada makan. Sehari 2 hari tak makan. Jadi dia ambil batu so gitu, dia letak di perut gitu, tambak dengan kain. Maka batu tu tekang di atas usus kita, kurang sikit rasa lapar. Tak? Macam ada benda berat duduk atas perut. Jadi kurang rasa lapar. Jadi pergi kat Rasulullah, tunjuk ni saya Nabi yang 2 hari tak makan, ada batu, ada bukti. Macam orang kutip derma kain tunjuk surat kan. Derma ada inti akan surat. Akak baju tunjuk batu sutir seorang duduk perut. Farafa'a sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajaraini. Maka Nabi pun angkat baju Nabi, 2 utir batu. Mana 4 hari dah tak makan. Tak. Balik bodoh. Nak minta batuang. Nabi sendiri tak ada makanan. Padahal kekasih Allah, orang yang paling istimewa pada alam ini. Tak Nabi makan? Makan. Tak lapar? Lapar. Kita boleh tak lapar? Boleh. Kalau nak buat gotong royong ni, apa gotong royong tak ada makan, awak makan apa? Aduh. Padahal perut macam payang wudu. Kau tukar kopling. Orang nak buat gotong royong saja, bersih kubur. Ada usul buat makan. Orang tak setuju pasal tak cukup bajet, berlebihannya. Tak puas hati kau buat sikit-sikit kuih-kuih pun biarlah, ada buluk-buluk pun. Aduh. Mu nak gotong royong ke mu nak gotong buluk? Tak. Jenis gitu sama kita ni. Jadi nak makan darah sama. Kita rajin ikat batu perut dah je. Nampak je berlebihannya sama.
Tengok orang tahlil lah 7 malam. Ciwak malam 7 ada benda. Malam pertama apa lewa, malam kedua lokli, malam ketiga beronok, malam keempat qasidah, malam kelima mi goreng, malam keenam benda kari pak, malam ketujuh nahumah. Nah, memang dia bajet dah. Malam ni kalau duduk nasi minyak, nasi dagang, koma-koma nasi kuning ni. Tak. Ho mari dengan jubah dengan serban dengan sebeh. Gegar rasuk-rasuk rumah tahlil. Nah, Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Tu memang betul luang Dah takkan nak duduk tengah tu makan kedarah. Malam namak ni bah. Betul luang Nyanda. Mana tak tubik-tubik ni? Toma kata minta maaf kita tak tahu awak benda malam ni tahlil saja. Jangan awak gurau gitu. Dari petang tak makan dah. Tok Imam, petang tak makan dah. Tak? Tu masalah. Kira nak makan kedarah mo, habis ada itik sekati, suduk mo. Itik kati dah tak cakap cerita dengan nyanda sembang dak itik. Sodok mo. Berat sungguh. Jangan awak gurau apa gini. Tengok esok Pak Guni hanya upak. Tak je jumpa kira gitu. Ada pula mana nama dah buat benda. Bahasa kata takut nak mampu. Kalau kau tahu kau nak pergi sekarang. Aku pun tengah hari kau dah makan tu. Katanya JKK. Jadi siapa yang senang lebih pada Rasulullah tidak salah. Siapa yang mewah lebih pada Rasulullah tidak salah. Bukan maknanya kita ni kena susah lebih daripada Nabi, tidak. Nabi dengan keadaan zaman dia, kita dengan keadaan zaman kita. Maknanya kalau kita kena susah daripada Nabi, kita tak boleh pakai kereta lah. Pasal kereta sudah tentu lebih mewah daripada kuda zaman Rasulullah. Tapi janganlah kita lupa. Senang macam mana pun kita ingatlah kesusahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baru kita tidaklah lupa sangat. Baru kita tidak rasa kita ni hebat sangat. Baru kita tidak rasa nak memperlekehkan orang susah. Kerana Nabi ni pemimpin dan pengulu bagi orang-orang yang susah. Katanya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bercerita tentang Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia kata dah satu hari dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa muttaji' ala rimalin hasirin laisa bainahu wa baini firashun qad asara ar-rimal bi jambihi aw kama qala. Aku masuk pada rumah Nabi satu hari yang Nabi ini sedang duduk terlentang di atas pasir. Rumah Nabi pasir belah dalam. Dia dinding saja. Dalam dengan luar pasir sama je. Macam rumah kita zaman dulu, ingat tak? Kalau dapur kan, tak ada latar seming tanah. Ingat tak rumah kalau dulu? Dapur dia latar tanah. Luar tanah kau, dalam tanah juga. Jadi rumah Nabi gitulah. Dinding saja dengan atap, luar pasir, dalam pasir. Dia kata faizah huwa muttaji'. Nabi sedang tidur, sedang terletang. Nampak? Atas pasir. Yang di atas pasir itu tidak ada tikar. Tak ada tikar. Tak ada tikar. Atas pasir itu. Dan telah memberi bekas oleh batu-batu pada belakang Nabi. Batu-batu kecil tu bekas di belakang Nabi. Dan bila dia bangun, bak Umar mari, maka Nabi, Sayyidina Umar pun nampak belakang Nabi berlubang bekas tidur atas batu, atas pasir. Nak menunjukkan Rasulullah punya keadaan. Tak ada tang senang dia duduk atas atas hamparang. Tang susah dia tidur atas pasir. Tak ada Dan kita tak ada tidur atas pasir. Maka bersyukurlah. Berterima kasihlah
Paling-paling komang pun orang miskin sekarang tak tidur dah atas pasir. Nak sekarang korang tak boleh nak beli lembek harga 45,000 pun tak ada lembek 60 riyal juga sepang. Nak tak ada pun tidur atas ada gak toto walaupun busuk hong. Ada juga sepang di bawah. Nak tapi janganlah melebeng. Maknanya bagi kita time kita mewah tak apalah mu tidur atas barang mewahmu. Jangan hak haram sudah. Tapi time tidak ada kemewahan terima sajalah. Nah, ni gak time kita time semayang dak sama-sama dah dengan kapek dalam sejid. Tiba-tiba berhenti mayang di satu surau, siapa tak mau masuk mayang dia tengok kotor seming gitu. Mayang kat lain ah. Jadi nak semayang je. Padahal bukan najis. Cuma kotor seming gitu je. Kebah-kebah gitu mayang. Tak ada masalah. Pasal duk biasa sangat mayang tempat sedar. Masjid ekong. Kapek tebal. Dah lah kapek sejadah pula. Nampak? Hok mewah. Sekali sujud tak ada hidung duduk dalam kapek. Tergelang. Tak boleh nak terima kenyataan bila time masa tidak ada kemewahan. Dah time kita mewah, ada benda mewah. Sujud atas benda mewah. Tak ada benda mewah tengah jalan. Hotel dah surat-surat kapur-kapur tepi jalan. Mayang ke? Walau mayang surat kayu gayok lagu mana pun. Gitu maksudnya. Bukan maknanya bila kita mewah dengar hadis ni pakat bakar rumah ke bukan. Maknanya terimalah di mana saja kita berada, di situlah nikmat Allah masih menunggu kita. Dan gitu jugalah at-takasur ini ialah berebut nak membanyak-banyakkan, iaitu menghimpun harta sebanyak mungkin. Banyak mana nak himpun kok pandalah hak bani dah, hak tulah kita akan himpun. Bab harta ni orang tua muda. Dia tidak jadi tua. Dalam bab akhirat je. Dia orang tua. Kerana Pak Oleh lama tak pergi saja. Darah nak jalan lah 79. Ni main sengal lutut. Bagian nak pergi dengar. Tapi kalau ada bagi piti 500 atas wala raya dulu kali Pak Oleh naik. Tongek naik siapa juga dia. Buat apa? Dia tidak tua dalam bab harta benda dunia. Sebab itulah disebut di dalam riwayat kata sahabat, asy-syaikhu syabun fi hubbi talabil dunya. Orang tua tetap muda dalam bab mencari dunia. Dia tidak tua. Wa inil tafat tarkuatah min kabir min kibril. Walaupun sampai tercokeng keluar dua tulang dadanya kerana tersangak tua. Maknanya orang tua ni bila tua sangat tu bek tulang ni naik. Faham? Mana wala tua dah lalu sekalipun dalam bab harta benda jangan main. Dia kembali muda. Maka kita biarlah menjadi orang muda dalam bab mencari dunia, mencari akhirat, dan menjadi orang tua dalam bab dunia. Orang tua ni lagu mana? Dia tak ambil terus dunia. Tak, dia padang-padang saja. Jadi kalau kita pun gitulah, sebaik-baik biar padang-padang saja. Dalam bab akhirat biar kita orang 70 berasa macam 17 baru untung. Orang yang umur 80 berasa baru macam 40. Dalam bab semayang, tahajud, baca Quran, zikir, istighfar dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita cari belum tentu boleh. Belum tentu boleh makan. Dia boleh kita tukang boleh, orang lain tukang senang. Matulah kadang-kadang ambil orang harta lecing. Masuk orang dalam kedai, masuk orang dalam rumah, hok pecah peti besi, hok bahang dalam kocek, hok tipu dalam akaun bank, hok tipu gerang tanah, hok jual kereta tipu, jual mata kena tipu. Harta kita senang yang ambil orang. Beli motosikal baru-baru bomoh hilang. Dak dang bahan motosikal bahan karburetor saja. Nampak tak? Harta kita boleh ke orang senang-senang. Belum tentu masuk memberi manfaat kepada kita.
Dah salah harta, harta tidak salah. Dah orang kaya jahat, dah berjutawan, bilioner tu orang jahat. Tak orang jahat, orang lupa akhirat. Tu orang jahat. Orang jahat, orang lawan Allah. Orang kaya kau orang jahat, orang banyak harta bukan orang jahat, orang banyak kereta bukan orang jahat. Dalil yang masuk neraka orang bukan kereta. Faham? Ni molek on dakak buruk masuk neraka. Apa? Tak mayang. Basikal buruk tak mayang. Masuk neraka. Masuk neraka tu basikal ke dia? Dia basikal tinggal atas dunia. Faham? Maka jangan kita dilalaikan oleh mencari harta. Ayat berbunyi alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu oleh at-takasur, membanyakkan harta. Dan jangan kita soho kalau harta kita banyak. Sebab semua harta milik Allah. Inna lillah, kita milik Allah. Tak usah kata harta, kita milik Allah. Kereta mu ingat kereta mu milik Allah. Mu ingat tanah mu 5-16 lok tu hak mu. Tanah tu milik Allah. Kalau hak mu bawa bahan tanah lagi. Dan kamu mampu kerah lagi lubang cek tanah. Tu mu ingat harta rumah mu dengan kereta dengan stereo dengan kereta giling tu hak mu lah ke? Allah pinjam. Kalau hak mu gali lubang luar agak lagi mampu kerah. Tanah dengan stereo, tanah dengan mesin kisah semi. Katanya bini kau traktor hak mati. Pemain gali buat luah akak luah akak gali, jangan gali besar akak. Gali besar macam kok tenis boleh hei, kau bom dia nak bom dia. Laki mu kecek dah harta je banyak. Kering 2. Mana? Sawah 3. Mesin kes 4. Banyak nak tanang. Dah tu barang pinjaman Allah punya. Diri kita milik Allah. Siapa masanya ambil balik. Dalil tengok kita, kau muda kau tua. Kalau hak kita diri, kau muda dak kita sendiri. Tengok molek emo. Faham tak? Barang kita boleh kita buat molek, barang Allah tak boleh nak buat molek dah. Ikut dia Dia ambil sikit. Batu dalam suatu hadis yang berbunyi jangan sampai umur 60 masih lagi tidak sedar. Bukan suruh tunggu umur 60. Maknanya kalau sampai 60 dah dengar lagi, dah sejik lagi, balik awal. Berat nanang lah tu. Bukan 40 kan. 40 tak ada riwayat hadis yang berbunyi 60. Bukan 40. Sedap dengar hadis ni mana ni. Tunggu 60 Kat 60 tu pergi sejik. Bukan gitu maknanya. Orang yang dipanjangkan umurnya sampai 60 tapi masih lara lagi, balik awal. Faham? Jangan kita baru 35 kita lara dulu jangan, sebab mu belum tentu 60. Kalau mu kenal rapat kabel dengan Israel tak apa. Israel tu pak sepupu mu boleh tahan. Israel kata mu anak dara aku tahu mu mati bila umur 39, ni mu 36, 3 tahun lagi. Allah mu pak dara aku kan dah boleh ejah kan. Tak apa aku ejah jadi nyawa mu aku tambah 60 lagi jadi 79. Aku ambil nyawa Mak Said jadi pendek. Faham tak? Contohnya tu lain. Duk berebut nak ke banyak tu. Memang sifat kita nak banyak. Tapi jangan sifat nak banyak tu mempengaruhi diri kita. Dah salah ke rasa nak banyak? Tak. Kerana itu rasa. Itu fitrah. Orang nak sekian, baik 2 ya, baik 3 ya. Pada gaji 1000, baik 1200. Dah haram rasa gitu. Tak, itu fitrah. Tapi jangan dia mempengaruhi kita. Nampak? Menghinggakan jadi kita sentiasa tamak. Nuh hak dapat dah mung baru nak bercita-cita. Tu hak budak sekolah tu baru bercita-cita nak dapat cemerlang SPM 15A, dapat masuk universiti. Bila masuk universiti nak dapat degree yang terbaik untuk dapat kerja. Ditawarkan 1,500 sebulan. Sudah bercita-cita 1,500 kat gini nak belanja 500 saja, nak taruh 1,000.
Nak kalau 10 tahun, oh banyak boleh simpan. Baru cerita-cerita. Belum tentu dia dapat 1,500. Kena balik daripada UK, jual kedai kopi. Betul tak? Padang jadi tukang tebor roti canai. Nak ada degree, nak engineering, nak jual CNI. Balik ngaji New Zealand, nak konon-kononnya boleh 4,000 balik kaki. Dah ni jual mana? Toke Zuliang jual gitu masuk kampung. Nak konon-kononnya boleh 15,000 pasal buat master di Jepun. Dak ni dak boleh kerja. Duk jaga mak kampung matu buat kerja benda. Tolong-tolong itu lah kalau traktor jaga sait. Boleh 1,500. Nak sikit baru. No hak boleh dah Tan Sri di Kuala Lumpur. Faham? Bukan ahli politik, Tan Sri businessman. Nak yang kaya-kaya ada pendapatan 100,000 sehari, ada 80,000 sehari, ada yang pendapatannya 200-300,000 sehari, maknanya sampai 6 juta 10 juta sebulan. Nak tak boleh bawa sekor dalam kubur kering kotang belaka. Kalau hak ada pun amalan dia. Mana-mana orang-orang kaya yang ada amal, ada sembahyang, ada zakat, ada puasa haji, alhamdulillah. Kalau tak ada, jengkring. Nah, maka kita belum tentu dapat lagi. Dapat garanti tak dapat bawa. Nah, dah waktu guana putus asa, jangan cari harta, silakan. Kaya lebih disenangi oleh agama. Sebab kaya dapat membantu orang lain daripada miskin belaka. Nak kerana agama lain tak tolong kita, sama agama dah tolong. Maka ikhtiarlah, kalau boleh biarlah jadi kaya, biar jadi orang senang. Nak tapi senang yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi kata watana jusu fid dunya wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan pertama, apa hukum jual beli emas secara online, pembeli banking duit dan penjual poskan barang? Jawabnya, asalnya mestilah jual emas dengan cara tunai. Apabila syarat yang pertama iaitu emas dengan emas. Emas dengan emas tak boleh lambat. Maknanya kalau kita nak jual emas sekilo dengan emas juga. Faham? Dia pembeli, kita jual emas, dia beli emas kita, dia bayar dengan emas. Mesti tunai. Faham tak? Ke tak faham? Learning kita beli emas dengan benda. Dengan PT, dengan duit. Tak cara dia tu, beli emas dengan emas. Wajib tunai. Wajib sama timbangan. Kalau tidak, riba. Sesal masalah. Okey, yang kedua pula, beli emas tapi dengan PT. Beli emas dengan PT ni dua kau. Kau yang pertama wajib tunai kau. Tak boleh seorang. Kau yang kedua kata boleh dengan hutang. Nampak? Boleh dengan hutang. Kerana duit itu sudah tidak menjadi emas, bukan barang ribawi lagi. Nah, dua-dua pendapat ni sebenarnya kuat belaka ada sandaran. Jadi dalam kes online, ulama-ulama memfatwakan sebahagiannya harus, sebahagiannya tidak harus. Mana yang harus? Yang pertama, barangan mabek jangan benda yang haram. Maka mah bukan barang haram. Nak, maka harus syarat yang pertama. Yang kedua, mestilah sama barang, kuantiti ataupun rupa barang. Mestilah sama. Kalau tak sama, tak sah jual beli. Kena pulang balik. Yang ketiga, tidak ada tipu menipu antara satu sama lain. Nak, maka dimaafkan terlambat online dengan bayar. Contohnya, banking duit, kita pun nampak bank duit masuk dalam akaun, lalu dipostkan akan barang. Sebab itulah sekarang banyak jual beli sebenarnya halal dalam internet. Dengan eBay, dengan Amazon, dan seumpamanya. Halal pada syarak. Kerana menepati ciri-ciri jual beli. Yang pertama, barang jangan barang haram. Contohnya kalau budak-budak motosikal, dia beli spare part motor. Dia order spare part dia. Katakan spare part dia tak ada jual Terengganu. Dia beli Kuala Lumpur. Dia pun tengok online ada. Dia pun banking duit. Harga RM85. Barang tu akan sampai 3-4 hari lagi.
Syaratnya barang yang sampai tu adalah sebagaimana gambar contoh yang telah ditunjuk. Dan ada setengahnya ambil kesempatan dengan menipu. Nah, bila tunjuk gambar contoh barang tu buat tangan mereka contoh hak molek. Bila tu made in China. Kalau gitu terpulang ke atas kita yang menerima. Kalau kita nak pulang balik di sisi syarak menang kita. Faham? Tapi cuma mudah dok mai tu kena jaga-jaga sikitlah. Setengah orangnya menipu. Nah, duit bila atau barang tak lari mari. Inilah yang dijaga oleh Islam. Ada ghurur, ada tipu daya di situ. Nah, kalau Amazon, kalau apa benda ni eBay, dia tak ada tipu. Cuma lambat atau cepat dan upah jual beli tu mahal. Dan upah tu harus ke tak? Harus jika kita bersetuju. Faham tak? Soalan seterusnya. Apa hukum buat video orang kahwin? Video orang kahwin, video orang nikah tu dah. Orang nikah dia ambil video. Baik. Yang pertama sekali kita tengok dulu masa dia kahwin tu orang boleh tengok tak? Kahwin dikatakan kahwin tu benda akad nikah. Contoh, video dia banyak tak? Akad nikah, pengantin makan atau pengantin apa benda terima hadiah ke kan dia ambil gambar. Dia banyak pak dia pula. Contohnya masa akad nikah lah. Jadi masa akad nikah tu boleh tak orang ramai tengok? Haram tak? Tak haram, maka tak haram ambil video. Lepas tu masa makan pula. Makan pengantin laki-laki dengan pengantin puang makan. Faham? Lepas nikah kan makan kan tak? Mak nak tengok makan kali. Jeput bawang. Nampak tak? Belah-belah bandar ni memang orang makan kek tau. Kalau kita pergi belah hulu-hulu tu pelik mainan. Nampak tak? Jeput lah. Pelik-pelik makan. Puluk cicah nyo. Puluk cicah nyo. Pengantin puang gigi pelesu atas bawah. Jatuhlah puluk gigi. Nampak tak lekat di puluk. Jadi bila pengantin perempuan, pengantin laki-laki makan kek, makan nasi. Kalau masa tu orang boleh tengok tak haram, maka ambil gambar tak haram. Bapa orang boleh tengok? Pengantin tutup aurat boleh lihat ada. Pakai tudung apa semua. Pengantin puang dia pun minum air. Orang kamar boleh tengok tak? Tak haram tengok, maka tak haram ambil gambar. Tiba-tiba pengantin perempuan pakai seksi-seksi belah. Nampak ni belahang dada. Atau pada bau ni tak ada lengang pula separuh. Belakang ni sampai belakang ni kosong. Maka orang hak belum kan kata video orang luar tengok haram tak? Maka ambil video haram. Faham tak lagi? Batu nak buat kerja jadi wedding photographer, nak beritahulah pada pengantin kita hanya ambil yang tutup aurat saja. Beri pilihan kepada mereka. Kita buat kerja gini biarlah kurang pelanggan mula-mula, akhirnya barakat. Pasal ni kalau buat wedding nya retak belaka. Pengantin dogo pun bahang juga. Pengantin pakai jubah polek pun bahang juga. Pasal apa? Pulus punya pasal. Dak kemah. Biarlah kemah. Kita buat mula ada seorang dua. Jadi akhirnya orang terkenal dah kita. Dengan mak alih dia, mak dia kena makan tudung apa. Baru dia ambil gambar. Kalau belah-belah sikit ketak-ketak tak ambil. Lama-lama untunglah kita. Walaupun sedikit tapi berkat. 1,000, 2,000 ya projek 800 ya tu saya duk tomok sangat benda yang haram. Biarlah tak boleh projek ni pun tahu dah. Memang dia pakai seksi ni. Jadi pakai seksi tak payahlah. Tinggallah. Kerana apa kita tak buat? Kerana Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut pada Allah, dia dah ambil wedding ni, pengantin ni, pasal apa? Kerana dia dah aurat, takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ada projek lain pula. Betul tak? Kemah dah dalam Quran jawab. Yaj'al lahu makhraja, ada projek lain. Kita tafsir gitu. Kerana makhraj tu maknanya yang memudahkan dia mengikut saluran lain pula, walaupun saluran ini dia tinggal kerana takut kepada Allah.
Apa hukum pijak air arak yang tumpah atas latar? Air arak tumpah atas latar nyegi pijak. Nak marah sangat pasal arak ni pijak. Pijak wak dia arak terpijak lah. Tak payah pijak lah. Arak ni najis. Dia sama macam air kecing. Beladung duk atas latar. Kalau kita sengaja pergi pijak bodoh lah. Makan arak gitu juga. Najis mutawassithah. Dia tak campur dengan macam najis anjing babi. Basuh dengan tanah. Arak mutawassithah. Tak kira jenis apa pun. Arak jenis bir, jenis whisky, jenis toddy, jenis brandy, jenis champagne, jenis wine, jenis stout, sama saja. Hukumnya najis mutawassithah. Terpijak basuh sampai bersih. Macam kita basuh terpijak air kecing. Ada dua jemaah yang beriman dalam surau, iaitu satu sebelah lelaki, satu sebelah perempuan. Kan dalam masjid ada satu jemaah berimam saja, sah atau tidak? Dia kata kalau ada dua imam dalam masjid, sah atau tidak semayang? Jawabnya, pandangan yang muktamad, kalau semayang jemaat, yang pertama saja sah. Jika tidak ada keperluan apa-apa selain pada solat jemaat, sah belaka. Macam semayang isya kat gini, kita buat 30 imam. Kita bagi makmum naurang lagi 30 imam. Faham tak? Hukumnya sah juga. Cuma tak dibuat kerana menolak fitnah. Faham? Biarlah satu setempat, satu imam. Faham? Melainkan bila kita mari jemaah sudah penghujung, maka yang mari tu kalau seorang terus masuk dalam saf takbir. Tapi kalau ramai sunat buka jemaah yang baru. Faham? Kalau ramai baru siapa ramai-ramai sebuah bah 30 orang. Jemaah yang ada ni tayat akhir dah, maka tak payah ikut tayat akhir. Biar imam salah, takbir semula. Nak jemaah yang baru. Itu afdal. Apa hukum pakai piyah masuk dalam tandas? Jawabnya, kata setengah ulama sunat masuk ke dalam tempat buang air dalam keadaan menutup kepala. Dah kalau tak tutup haram, dah sunat sahaja. Tutup dengan piyah ke, pakai serban ke, pakai sokok ke, orang dulu-dulu dia buah daun pisang. Tak kepala dia. Orang tua kan, kita tengok masa kecil-kecil itu dia daripada surau tu nak pergi ke bilik air jamban kecing. Dia ambil ketuh daun pisang, buah tak kepala. Dia nak pergi kecing. Rupanya ada dalam kitab-kitab mengatakan sunat dengan keadaan bertutup kepala. Faham tak? Ini adalah amalan sahabat Nabi SAW dan bukan nas yang qat'i daripada Rasulullah SAW. Jadi jangan balah dalam bab tutup kepala masuk tandas. Satu anjuran yang baik sahaja. Ulas sedikit tentang isu Nurul Izzah yang kecoh sekarang ini. Kita pun tak dengar dia cakap lagu mana, tak tahu apa benda yang dia kata, tak dengar. Memang kecoh isu ni. Cuma hak kita duk pakainya, hak ulama-ulama sebut masalah la ikraha fiddin. Tiada paksaan di dalam agama. Hanyalah terkena kepada orang-orang kafir saja. Orang kafir kita tak boleh paksa masuk Islam. Kalau kita jadi negeri tuang punya negeri, orang kafir duduk dalam negara kita, kita galakkan mereka masuk Islam. Maknanya suruh dakwah dia. Kalau dia tak mau masuk, tak boleh. Melainkan kafir harbi baru diperangi. Sama ada Islam atau diperangi, itu kafir harbi. Kalau kafir zimmi, sama ada Islam ataupun bayar jizyah atau tunduk pada perintah umat Islam dan hormat pada agama Islam. Jadi tak boleh paksa. Yang Islam dah, maka dikenakan hukuman kalau tidak melaksanakan perintah agama, seperti dak semayang, dak puasa, dak zakat, dak pergi haji, tak mau tutup aurat, boleh dikenakan hukuman. Dan tidak boleh orang
yang tidak mau melaksanakan perintah menggunakan dalil la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama, kerana dia telah Islam, dia telah pun sign kontrak untuk taat perintah Islam. Macam kita kerja jabat, bila kita kerja jabat kerajaan, maknanya masuk pukul 9 balik pukul 5. Faham? Nak masuk pukul 11 boleh tak? Tak boleh kan? Nak tiba-tiba dia masuk pukul 11 semua. Pengarah kata, "Mu mana masuk pukul 11 mu? Untung 2 jam pak mu." Kani kata la ikraha fiddin. Nampak? Boleh tak jawab gitu? Tiada paksaan. Saya manusia, nak bebas memilih apa saja. Tak boleh mu kaki tangan jabat ni. Faham? Tapi kalau orang kampung boleh tak nak pergi pukul 11 jabat? Boleh tak? Pukul 2 boleh? Pukul 3 boleh? Orang tutup dah pukul 5, dia nak pergi pukul 7 boleh tak? Boleh? Tak apa. Hidup kat situ congok. Tu kata pasal dia orang luar. Ada pun orang Islam tak boleh. Dia kena patuh. Tak patuh kena peraturan. Faham? Peraturannya kalau dijabat surat tunjuk sebab. Kena potong gaji. Kena cuti tanpa gaji dan seumpamanya. Buang kerja, digantung dari tugas. Gitu kan. Dan Islam itu kok. Tamu sembahyang kena takat, kena takzir, kena wudu, kena kisah, kena ni. Tamu tutup aurat, kena takdik, kena warning, kena denda. Tak dia kata no way, tiada paksaan dalam agama. Tak dia kata gitu. Mu Islam dah, IC mu sudah mencatatkan mu sebagai Islam, maknanya taat pada perintah dan sanggup dikenakan hukuman. Aurat antara abang ipar atau kakak ipar dengan keluarga mertuanya. Sebab banyak orang kita abaikan perkara ini sekarang. Bila kita kahwin dengan seorang perempuan, maka jadilah perempuan itu benda bini kita. Faham? Dan kita menjadi laki dia. Faham lagi? Mak dia menjadi mertua kita. Pak dia menjadi pak mertua kita. Adik-beradik dia menjadi ipar kita. Mak dengan ayah dia adalah mahram kita. Sampai kiamat bila kita jawab nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin RM400 tunai. Maka semek itu akan jadi isteri kita selepas Tok Imam kata guana sah. Maka semek bin bedul jadi bini kita dah. Mak dia ketung automatik, lepas tu mak mertua kita mahram. Bila mahram tak wajib tutup kepala depan natu. Bila mahram mak tok tua boleh pakai kain batik saja dalam rumah. Atas ni rombel-rombel depan natu, tak ada masalah. Faham tak? Cuma kalau segang tutuplah. Uduh ke jenih sangat. Tu nak apa? Faham lagi? Maka kalau dia pak mak tua dengan natu puang jadi macam ayah sendiri dah. Faham tak? Tak payah tutup kepala, boleh tutup, boleh tunjuk barang antara pusat dan lutut ke atas, lutut ke bawah. Faham? Baik. Dah ipar macam orang lain juga. Tak jadi mahram. Yang jadi mahram hanyalah mak tok tua kita. Kita kahwin dengan orang puang, namanya Ani. Maknya Ani namanya Bedah. Bedah ni mak tok tua kita, mahram kita. Mak Bedah jadi tok tua kita, juga jadi mahram kita dah. Faham lagi? Dia ada kata ni mak, ni kita nikah dengan anak, mak jadi mahram. Pas mak tok dia, tok bini mung, mahram tu. Tok nyang bini mung, mahram juga. Pas dia tak nyang ni, tok nyuk bini mung, mahram juga bagi kita. Boleh salam, boleh gendong awak pergi patah kayu, tok nyuk dia, tak ada masalah. Faham? Ada lagi tok nyek, tok cung, habis masuk. Ada sejalur ada kata. Faham tak? Lepas tu ada tepi pula. Mak dara. Mak dara benda lagi. Adik-beradik mak dia. Mak saudara bini kita. Jadi sabik. Bila sabik bukan mahram. Hak mahram seterik ini. Faham tak? Mak bini kita dak mak dia, tok dia, tok nyang dia, tok nyuk dia. Hak tepi-tepi sabik. Hak tengah lembing straight.
sabit kau nak cekok dah kau biar. Tak. Tu panggil mertua itu mak saudara sabit. Mu cerai dengan bini mu, boleh nikah dengan mak saudara bini. Faham tak ke? Ipa bukan mahram juga. Ya, ipa, adik-beradik dia. Cerai dengan bini kita, boleh nikah dengan kakak dia. Cerai dengan bini kita, boleh nikah dengan adik bini kita. Cerai dengan ambil kakak, saling tikar. Ambil adik, saling kapek. Apakah hukum menyertakan diri dalam jemaah Islam? Hukumnya fardu kifayah, kata setengah ulama. Dan menyokong perjuangan jemaah Islam itu adalah wajib ain. Mewujudkan jemaah Islam juga fardu kifayah. Fatakum minkum ta'ifah, maka hendaklah satu kumpulan itu ada di kalangan kamu. Bagaimana nak jaga diri daripada dengki dan ujub? Dengki ni dua. Yang pertama, sakit hati bila dengar ada orang Islam lain dapat nikmat. Contohnya dengar orang tu nega laku, kita jadi sakit hati. Dengar orang tu maknanya apa benda ni, beli kereta baru, kita sakit hati. Orang tu naik pakak, kita sakit hati. Dengkilah. Bila dengki, habis amalan kita. Setakat mana habis? Wallahu a'lam. Yang kedua dengki ni, kita nak supaya orang yang sedang senang jadi susah. Kalau kita dengar maknanya ada kawan kita ni seorang ni laku sangat ni, maju sangat lah ni, kalau boleh biar dok laku lah pula. Tengok orang ngajar maju kat ni, biar ada orang pula bila-bila. Tu dengki belaka tu. Faham? Tengok sejid tu ramanya orang, bagus tu imam ni pandai tarik orang muda-muda. Tapi tengok agak kita ada orang tu. Dengki tu. Tu orang jahat dia panggil. Patutnya kita walaupun dia musuh kita, nak lama dah kita balah ke dia, jarang kita ni dari belum Jepun. Nak balah berebutnya bung Jepun zaman dulu tinggal. Faham tak? Pak learning tak tegur siapa. Tiba-tiba kita dengar hak jarang kita balah lama dah ni nega laku. Alhamdulillah. Kata gitu juga. Pasal dia orang Islam juga. Tu tanda orang yang baik. Ajar gitu. Maka cara ni kena ingat, bila kita nak supaya bila orang tu dapat nikmat kita sakit hati, maka kita kena ingat sebenarnya kita sakit hati kepada Allah. Kerana Allah yang beri dia nikmat. Maka orang yang sakit hati kepada Allah, neraka ke syurga? Nerakalah tempatnya. Kalau merasa ragu, maka mu duduklah atas Aizah Hondakak dulu, balik lagi. Mu perih dalam 15 minit, anggur merah dah Aizah, selok kain buang dah dalam, duduk atas Aizah. Faham tak? Kalau Aizah Hondakak mu cabut habis dah kulit punggung mu, dah selok dah situ, maka dah suatu bank duduk deki lah. Dan lagi pula deki, dia makan amalan kita. Haji kosong semula, puasa kosong mula, dengar ngajar kosong semula belaka. Nak rugi atas darat kering kita. Ujuk gitu juga. Ujuk ni kita boleh pergi dengar, boleh ngajar, boleh jadi tok imam, boleh hafal Quran, pandai ilmu fiqh, boleh sembahyang, boleh puasa, boleh berzikir, boleh jadi jemaah, berdakwah dan sebagainya. Boleh masuk macam-macam lah benda-benda yang baik. Kita lupa pertolongan Allah. Orang panggil unjuk. Duk berasa kita lah. Jangan lupa pertolongan Allah. Ni kalau kita Allah tak tolong mana ni bahan lara kita. Duduk pak yang tak ada faedah. Dah kita boleh mari mana ni? Tuhan tolong. Jadi nak suruh nak suruh hilang penyakit ni, ingat semua kepada Allah. Gitu saja. Obat segala penyakit, ingat Allah, Allah ya Allah, ya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.